Sapu kat badan, pejamkan mata sambil bos bayangkan muka Walid. Amirul Amir? Ya, bos. Saya nak minta tolong sikit boleh? Ha, boleh. Hari ni hari yang penting untuk saya. Saya nak pergi jumpa parents Sakinah. Bos nak kahwin dia ke? Alhamdulillah, lepas ni saya dah kahwin. So, wife saya boleh tolong saya untuk kerja-kerja yang kamu selalu buat tu. So, tak apa. Bos nak buang saya? Saya tak kata nak buang. Tukar department lain. Oh, okey. Naik pangkat okey lah. Kamu pergi tolong boleh? Pergi kedai bawah sana. Belikan minyak rambut. Sekarang? Sekarang. Boleh. Saya tolong bos Lagi satu. Bagi wangi minyak wangi. Ambil minyak wangi sekali. Lah tak pakai perfume ni, pergi kerja. Tak pakai. Kamu pakai ke? Saya tak tahulah sebab tu lori sampah lalu ke tadi. Amboi. Assalamualaikum. La ilaha illallah, lamanya. Minyak rambut habis dah, bos. Astaghfirullah. Lepas tu macam mana ni? Ni macam mana? Okey ni, berisik je pun, bukan kahwin. Okey dah. Okey, minyak wangi cepat. Minyak wangi ada problem sikit dah, bos. Saya apa? Apa masalahnya, Amirul? Tengok, awak semua benda yang saya minta tak boleh buat. Bukan dia, saya nak beli perfume badan. Lepas tu saya tengok ada promosi pula perfume kereta. Saya beli sebab saya terpengaruh dengan promosi, bos. Habis dah duit tadi. Amirul Amir. Kau tak kenapa? Lepas tu, ni perfume apa? Perfume kereta. Ni K-Fly Air Freshener. Sekarang ni kamu nampak saya macam kereta ke? Tak, sekarang ni saya bawa RM50 tadi. Lepas tu dia kata harga normal RM10, tapi harga promo ni tak sampai RM5. Saya beli 9. Ngam-ngam duit saya ada RM50. Aku dapat. Macam mana? Bos pakai perfume kereta dulu boleh? Nanti bakal pak mentua saya kata apa, Amirul Amir? Cakaplah kereta baru. Astagfirullahaladzim. Bau perfume ni sebab kereta baru, cakap dia. Baru je beli Lamborghini. Lamborghini? Saya nak pergi naik motor je tau. Saya nak pergi naik motor je. Itulah kedekut hidup tu. Sebab tu gaji rendah sini kerja. Tak apa bos. Aduh. Tak ada siapa tahu bos pakai perfume kereta? Tak ada siapa tahu? Confirm bos pakai kan? Sapu kat badan, pejamkan mata sambil bos bayangkan muka Walid. Nanti orang tak perasan ni perfume kereta, bos. Imaginasi tu penting. Bayangkan muka Walid. Kamu ni memang nak kena ni, Amirul Amir. Kamu pengikut Walid ke apa? Bukan, bos.